Tu dia geng, akhirnya dah dapat 125 dah. I dah tunggu lama dah. Tapi tu lah 125 ni motor Monami. Tapi apa tengok, apa dia pakai magat oren. I rasa I mau buat macam ni. I mau powder, I mau cat balik, repaint balik body. Lepas tu I mau tukar cover set, tukar inner semua, restock balik semua full original. Tapi sekarang 125 kan tengah trend cover set apa? Geng-geng 125, komen jap, bagi recommend sikit. Lepas tu dah cantik kan. Takkan enjin kita pakai standard kan? Nak pakai blok 57 ke 59 ke atau 65 ke? Nak jet berapa? Korang komen jap, bagi idea sikit.